Maksudnya, kenapa tak boleh ada spesifik kampung? Bukan tak boleh. Maknanya untuk kampung Cina ni, ia ada sejarah yang tidak baik. Dan ia boleh... Semua kampung-kampung baru Cina di Malaysia memang diwujudkan berdasarkan sejarah itu. Ya. Jadi kalau misalnya kalau ada pihak lain cuba nak mengutarakan cadangan untuk mewartakan kampung baru Cina lain menggunakan nama yang lain tetap sama. Maksudnya tak wajar. Tak wajar sebab kampung Cina ni yang 600 buah itu kesemuanya mempunyai sejarah yang sama. Dibentuk, dibangunkan, dibina atas dasar apa tadilah, iaitu untuk mengekang pergerakan penduduk Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang bersubahat dengan musuh negara. Jadi ada unsur tak setia di situ. Jadi saya kira takkan orang Cina mau bangga dengan satu bahagian sejarah mereka di negara ini, bahawa pada satu ketika itu mereka dilihat sebagai pengkhianat negara, tidak setia kepada pemerintah walaupun penjajah kan. Walaupun atas apa-apa jua sebab. Maknanya itu satu sejarah hitam. Jadi saya kira kita tidak patut berkongsi dengan dunia. Dan apabila kalau nak dipertimbangkan oleh UNESCO pun, UNESCO mau melihat nilai yang positif yang ada pada sesuatu tapak itu, yang dibanggai oleh negara itu, penting untuk sejarah negara itu dan kepentingan sejarah tempat itu kepada negara itu mau dikongsikan di pentas dunia. Kiranya seperti kampung baru Cina ini mempunyai aib. Ya. Andai diwartakan akan membuka aib yang tak baik tentang... Ya. Maksudnya ia satu babak dalam sejarah kita yang memperlihatkan rakyat sendiri yang bersubahat dengan musuh negara. Jadi sudah tentu ia sesuatu yang mengaibkan kan. Dan entahlah, saya pun tak tahu sama ada orang Cina sedar ataupun tidak tentang nilai ini yang bagi saya tidak sepatutnya kita angkatlah mewakili Malaysia dan secara tidak langsung mewakili etnik Cina itu. Prof sendiri sebagai orang Cina. Ya. Pandangan Prof sendiri, apakah orang Cina nak? Sebelum ni, sekarang kampung baru, sebelum ni hak sama rata. Pandangan Prof sendiri macam mana? Sebenarnya saya pun tak tahu apa orang Cina nak. Ya, apabila kalau kita tanya apa lagi orang Cina nak, jadi mereka melenting. Kan? Mereka tak suka dengan soalan macam tu. Tetapi daripada hal-hal yang dibangkitkan oleh etnik Cina ni, kita pun tak tahu apakah sebenarnya matlamat akhirnya kan. Ya, ada yang mengatakan dari segi politik ini satu perancangan untuk menjadikan Semenanjung ini sekurang-kurangnya seperti Singapura dan sebagainya. Saya kira realiti itu tak boleh kita tolak pun. Maknanya ialah rambut sama hitam hati lain-lain kan. Kita pun tak tahu. Tetapi apa-apa pun ialah orang Melayu berwaspadalah dengan langkah-langkah yang dilihat sebagai tidak munasabah, tidak senonoh, tidak patut kan. Apabila dituntut hak sama rata itu. Yang penting di sini ialah adil. Adil itu maknanya ialah kesamaan yang diberikan berdasarkan keadilan itu kan, sebagai
bukan penduduk asal dan sekian-sekian lah. Tetapi mereka nak sama rata itu dan mereka lupa bahawa ini negara yang bertuan. Jadi apabila mereka datang ke sini dibawa oleh British, negara ini sudah ada tuannya. Sebelum British jajah ataupun Barat menjajah kita bermula dengan Portugis, negara ini sudah ada tuan kan, dengan kerajaan Melayu dan sebagainya.